Hari ini hari Ahad 8 Februari 2026. Baba jumpa anak Bunga dan Din yang dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam kain alas tempat tidur diorang. Sekarang ada lagi seekor anak diorang dalam poket bunga. Dari pemerhatian mak dan babah, anak yang dah tak ada ni masih ada tali pusat, ada kesan luka yang sikit, tapi bukan kesan dimakan. Kemungkinan anak ni awal-awal lagi dah tak bernyawa. Fitrah semua jadi sugar glider. Setiap mak ayah ni dia ada insting survival terhadap anak-anak. Sebab tu mak ayah akan keluarkan anak yang tak bernyawa tu dalam poket si ibu. Proses ni kita panggil postmortem behavior bagi sugar glider. Dalam pemerhatian mak, antara sebab anak ni dah tak ada: pertama, genetik lemah; kedua, organ dalam badan tak berkembang dengan sempurna; ketiga, sistem pernafasan atau jantung tak kuat; keempat, kemungkinan si ibu penat; kelima, kemungkinan mak dan ayah dia over grooming. Bila kita tengok dalam video ni, ini bahagian belakang badan si anak. Dari sini kita boleh tengok kemungkinan si anak baka leucistic ikut baka Din, ayah dia, atau mozaik ikut baka sebelah keluarga mak dia, Bunga.